sia-sia. Tidak mampu bersua. Sudikah kau memberiku gambaran atas silap yang ku lakukan? Sayang, tanpamu seharusnya di sisiku. Jangan kau pergi, silap-silap mengakhiri. Yang bayangku menghantuiku di ruang yang ada cahaya. Segenap rasa dan segenap hati, dan semuanya dari ilahi. Kan kita yang mohon apa itu, apa itu. Kalau berebut langsung mati. Lagi juga mengakui dalam sunyi. Seperti ini, semua lagi cerita yang tamat di sini. Selamatlah mentari, sahkanlah Di mana Kembali lagi bersama dengan kami di Kemunca Pentas Anugerah Juara Lagu 40 separuh akhir. Kini tiba masanya kita mengumumkan lagu-lagu yang bakal layak ke pentas Anugerah Juara Lagu 40. Dan lagu yang pertama ini, saya kena tunggu queue. Kalau dia kata dari ini baru kita akan umumkan. Tapi kan sebenarnya Fiza, kalau kita scroll media sosial kan, banyak ramalan-ramalan yang telah pun kita baca lagi, betul tak? Betul. Jadi pada anda semua yang masih lagi berada dekat social media tengah tengok tonton, anda boleh saja untuk menggunakan hashtag kami cepat-cepat RSM EJL40 dan hashtag generasi selamanya juara. Baiklah. Kita nak tanya sebenarnya kepada penonton-penonton kita, nak lagu mana masuk AJL 40 ni? Mereka ada ramalan mereka sendiri. Tak tahu sama ada ramalan mereka tepat maupun kurang tepat. Sebenarnya berdiri di sini, kita tak dengar pun nama siapa. Kita hanya dengar sorakan. Maksudnya peminat mereka ni semua mahukan peminat, apa orang kata, artis mereka dimasukkan AJL 40. Betul. Dan kita juga nak bagi tahu kepada anda semua, ini sebenarnya adalah lagu di kalangan yang terbaik di antara yang terbaik. Bermaksud 20 lagu yang berada di pentas Anugerah Juara Lagu 40 separuh akhir memang cukup hebat-hebat belaka. Jadi dengan ini Sisi Man dan juga penonton yang berada di studio maupun di rumah serta di kalangan artis-artis kita, nulis lirik dan juga komposer, kita merasakan bahawa kita dah bersedia di mana kita akan umumkan lagu pertama yang bakal marah ke Anugerah Juara Lagu 40. Mari kita saksikan. Komposer, penulis lirik, penyanyi orang yang sama, Renault Tuntabi dengan lagunya Lumangan Oku Dika. Wow. Ya. Komposer, penulis lirik dan
David. Ini adalah penampilan pertamanya. Dan single pertamanya. Silakan Ray. Mungkin ada kata-kata dan juga harapan daripada Ray untuk semua. Silakan Ray. Syukur, puji Tuhan. Saya tidak dapat berkata-kata, saya sangat terkejut hari ini. Ini adalah pertama kali saya. Dan Mr. Prashant, you made this happen. Juri, terima kasih juri. Terima kasih semuanya, terima kasih Sabahan. Tania Reno Puntabi. Teruskan setia berada di atas pentas Reno Puntabi. Hebat sungguh. Begitu merendah diri sebenarnya Sisi mengatakan bahawa suara aku ni tak cukup kuat untuk aku bertanding bersama dengan Aina Afni dan Marsha Bilani. Tapi kamu lihat sekarang ini beliau berada di mana. Ya. Dan sekarang ni kita nak beralih kepada lagu kedua yang bakal melayakkan diri ke anugerah juara lagu 40. Si. Ya. Ha, siapa agak-agak? Lagu mana? Lagu yang kedua. Tak dengar. Kuat lagi. Wah. Baik, mari kita saksikan di LED. Komposer, lirik dan juga penyanyi Aina Abdul dengan lagunya Come On! Wah, padahlah stop. Power bermani habis. Malam malam tadi lain. Malam ni lain. Lain. Silakan Aina Abdul. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, alhamdulillah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada AA, Aina Abdul Entertainment, iNations, ibu saya di rumah dan semua yang bertanggungjawab dengan lagu kamu, semua tim produksi, muzik dan juga muzik video. Terima kasih banyak-banyak, tanpa anda I will not be here today. So thank you so much. Tidak asing dengan Dan pentas kepada juri anugerah juara juga. lagu. Kepada juri, maaf. Terima kasih kepada juri. Itu dia. Aina Abdul. Oh. Aina Abdul seperti yang diperkatakan oleh semua penonton maupun penyokong Aina Abdul. Aina iNations. Aina hot to go. Aina hot to go. Okey. Baik. Dua lagu sudah pun kita ketahui dan sekarang ni kita nak beralih ke lagu ketiga yang bakal melayakkan diri ke anugerah juara lagu 40. Baik. Untuk lagu ketiga yang bakal kami umumkan, adakah mungkin pelantun suara datangnya daripada malam tadi ataupun malam ini? Jom kita tengok yang ini lah. Ini dia. Komposer Karam Shin Kennedy ETQ. Penulis lirik Karam Shin Kennedy ETQ. Lagu Jaga Cukup Penyanyi Wani Kelly. Assalamualaikum. Terima kasih tim ketiga Rocket View Entertainment. Terima kasih tim SMC di atas pencalonan lagu ini. Terima kasih One Carry Squad. Ini setelah berapa tahun saya mencuba, ini kali pertama saya sampai AJL. Dan untuk semua rakyat Malaysia, terima kasih viralkan lagu saya. Ini untuk anda semua. Saya cukup pergi AJL. Thank you. Penantian bertahun-tahun lamanya kini dapat melayakkan diri ke anugerah juara lagu ke-40 Tahniah Wan Kelly. Bukan setahun dua ya, Bukan. Sisi. Saya rasa penantian ini memang cukup bermakna buat Wani Kelly. InsyaAllah rezeki Wani Kelly berada di pentas anugerah juara lagu 40. Jadi, Sisi, kita akan meneruskan dengan lagu yang keempat. Oh, adakah lagu solo? Ataupun lagu duo? Ataupun trio? Ataupun mungkin kumpulan maupun band. Anda mahu yang mana? Ha? Tak dengar lah.
persembahan JL ini bakal. Ini dia. Komposer Kimi Kimo, Lukas Sikta, lirik Kimi Kimo, Lukas Sikta dan juga salam penyanyi Lukas Sikta, Kimi Kimo dan salam muzik dengan lagunya Kemana Ni? Terima kasih kepada semua yang menyokong dan memberi peluang kepada pemain ini untuk mara ke pentas final AJL. Dan apa yang kami berjanjikan ialah persembahan yang takkan korang lupakan. So stay tune. InsyaAllah love everybody. Kemana ni? Kemana Ni? Saya mampu untuk tajuk lagu di sini. Baik. Okey tu. Baik. Untuk lagu yang kelima. Tapi masih lagi menjadi pertanyaan kami. Berapa banyak lagu sebenarnya yang akan dibawa ke pentas Anugerah Juara Lagu 40? Tak tahulah. Mungkin ini adalah lagu yang terakhir. Tapi ikutkan dekat-dekat ni macam banyak. Mungkin kita Relax. bawa semua. Mungkin kita bawa 15. Tak tahulah Fiza, kita kena nantikan. Baik, jadi kita nak tanya LED, apa kata anda? Ini dia komposer Aisyah Retno dan Radi, lirik dan penyanyi Aisyah Retno dengan lagunya Radi. Okey. Assalamualaikum semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk adik saya. This is for you. This is for you. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada barisan juri. Minta maaf, ini kali pertama saya masuk Anugerah Juara Lagu ke-40. Dan terima kasih ibu bapa saya, Mami, Daddy, Faithful Music dan tim-tim Aisyah Reno. Dan terima kasih lagi sekali barisan juri. Dan terima kasih kepada my brother, Jason. Tidak. Tak cakap juga. Assalamualaikum semua kepada juri-juri. Assalamualaikum. Kepada Aisyah Licious yang sudah mengundi berminggu-minggu lamanya, kepada pihak TV3. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan industri Aisyah, kepada idola-idola Aisyah, kepada CCTV. Terima kasih. Aisyah akan cuba buat yang terbaik lagi. This is for my brother. Ini adalah kolaborasi kali pertama kami yang masuk Anugerah Juara Lagu. Adik saya baru pertama kali jadi producer untuk lagu-lagu Aisyah dari album Aisyah. Berikan tepuk tangan untuk adik Aisyah semua. Dan Jason, thank you. Banyak dia cakap ke kan? Tak apa, kita bagi adik dan saksama, jangan risau Aisyah. Itu ex Aisyah tengok. Mesti dia macam Itulah. Kalau tak nanti tak jadi lagu tak adik. Dia akan jadi lagu adik dan saksama. Baik, lagu seterusnya. Ini adalah lagu ke-6 yang bakal berada di pentas EJL 40. Siapa? siapa? Oh, berdebar-debar. Hati penyanyi-penyanyi kita dan juga komposer dan penulis lirik yang ada. Betul. Kalau kita tengokkan sekarang ini, wajah Hakim Musli dah tak senang duduk dah. Tadi kata nak botak kan? Wah, Semua bunuh. Baik, okey tak? Kita tanya LEG kita. Lagu yang ke-6 yang akan melayakkan diri ke Anugerah Juara Lagu. Komposer Marsha Milan, penulis lirik Hazama, penyanyi Marsha Milan, lagu Tangisan Seorang Pendosa. ini adalah OST keluarga itu. Geram rasa tengok Dato' Rosyamno. Alhamdulillah. Ini merupakan kali pertama saya bertanding sebagai seorang komposer. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada juri music. Hazama, he's not here today because he is also a part of this music. Dan terima kasih
kasih juga kerana memberi saya peluang sekali lagi untuk berada di atas pentas. Dan terima kasih Nabi Marsha for always believing in me. And insyaAllah doakan. Itu dia Marsha. Mana Nabi Marsha? Wah. Tak sabar kita nak saksikan penampilan Marsha di anugerah juara lagu 40 nanti. Okey, macam Sisi sendiri kan selaku pengacara untuk AJL 39, apabila Marsha dinobatkan sebagai juara untuk AJL 39, reaksi daripada Sisi macam mana sebenarnya? Ketika itu orang tak tahu sebenarnya bila kita dapat sahaja ni sekarang ni tengah pegang cue card ni kita punya nervous lah nak sebut dia kan takut salah sebut, tapi ketika itu masih sistem lagu Marsha menurut ini yang mana reaktif. Wah, ni cue card ni ada function dia. Ini semua ada nama-nama yang bakal layak ke pentas AJL 40. Jadi, lagu seterusnya yang bakal mara ke pentas AJL 40. Adakah mungkin daripada kategori pop balada? Mungkin mungkin elektronik rock. Baik, LED, jawapan di tangan anda. Ini dia Semacam Pandora, komposer Hazama, Zimi, Jennifer Kam dan Brits Metal Asia, lirik Zel Haruan, penyanyi Hazama. Kebetulan saya pun dah lama tak masuk AJL ni. Alhamdulillah lah, bersyukur. Terima kasih kepada juri, terima kasih kepada penonton-penonton yang vote lagu ni dekat Jakarta sampai ke semi-final dan ke final. Saya akan buat terbaik untuk penonton anugerah juara lagu yang ke-40. Ya, itu dia sepatah dua kata daripada Hazama. Tanya Hazama saya lagi bersama dengan tim komposer di sini. Hebat sungguh. Bermaksud Hazama akan ada dua lagu yang bakal dipertandingkan di anugerah juara lagu 40. Yang pertama dengan lagu daripada Marsha tadi. Seterusnya lagu Semacam Pandora. Sendiri lah. Lagu siapa ekspresi Sisi? Ya, kita nak beralih ke lagu yang ke-8. Opak. Ketawa macam tu? Tak tahu ke tidak? Sekejap. Dah tidur ke? Tak tahu ke tidak? Oh tak, semua tengah keluarkan handphone. Tadi dah tekan butang mute. Okey, lagu yang ke-8 yang bakal melayakkan diri ke anugerah juara lagu 40. MVP, siapa? Lama komposer Head Husaini, lirik Head Husaini, penyanyi Daya Nur Faiza. Lalu juga komposer yang menulis lirik Head Husaini. Kawin. Terima kasih juri. Terima kasih kepada semua. Terima kasih PDP. Terima kasih Head Husaini. Terima kasih. Hel tadi Thank you so much. kerana memberi sokongan berdaya selama ini. Sebenarnya memang dah tak sangka ni Caca. Okey, saya ulang balik. Saya Bukit Dayang. Thank you untuk syarikat rakaman. Terima kasih tim Dayang. Terima kasih juri. Terima kasih TV3. Terima kasih Media Prima. Dan terima kasih kepada fan club Dayang Nur Faiza yang dah undi. Thank you so much. Itu dia. Tadi kita dengarkan pesanan Hel Husaini untuk Dayang Nur Faiza. Rupanya dia hadir hari ni. Dia kan bagi voice note je. Rupanya adu. Nak buat kejutan. Masli. Baik. Dan sebenarnya Hel Husaini daripada AJL 21 sampailah AJL 40 sama ada berada di pentas anugerah juara lagu selaku seorang penyanyi, penulis lirik maupun komposer kecuali AJL 37
Ya Allah, hebat sungguhlah karya daripada Hirusa ini ya. Jadi, kita tak tahu ada berapa lagi baki lagu yang akan layak ataupun mara ke pentas AJL 40. Kita nak beralih ke lagu yang ke-9. Kepada saya. Baik. Kita akan lihat lagu manakah yang akan layak ke AJL 40. Ini dia terbang tinggi sampai ke Manchester, England. Komposer dan penulis lirik Amir Masdi dan Andri Abdul Halim. Lagu Nur Cinta, penyanyi Amir Masdi. Syukur Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Syukur pada Allah Alhamdulillah. I'm lost of words, but I just want to say a quick thank you, big thank you kepada TV3, kepada Nova Music, AR United, kepada pihak juri, thank you very much. I appreciate it. Dan kepada fans saya, Amir Masdi United, dan kepada semua yang menyokong Nur Cinta, terima kasih. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Edri selaku partner penulis lagu untuk Nur Cinta. And to my family at home, I love you guys, thank you very much. And TV3, Media Prima, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, I'm so lost of. Saya hilang kejap, tak boleh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, thank you very much everyone, thank you. Sekali lagi akan bertanding di Anugerah Juara Lagu 40. Kau tahun lepas, AJL 39 ada juga. Betul. Dengan lagu sengaja. Ya, betul. Baik. Jadi, kita ni sekarang ni tengah menantikan lagu yang seterusnya, iaitu lagu yang ke-10. Ada ke? Hai. Ada ke? Ni lagu terakhir ke? Lagu kedua terakhir ke? Lagu ketiga terakhir? Baik, awak beritahu dengan saya, Sisi. Tak tahu lah. Sisi, tak baik. Kau Sudah tengok. berdebur. Ada ke nombor 10? Hanya kami dan juga pihak produksi yang tahu. Sebab kita ada cue card. Sisi Man, Ya. penonton semua, adakah kita bersedia? Dah bersedia ke belum? Let's go! Lagu ke-10, LED ready! Ini dia! Komposer, Zainal Sana juga akan mengambil penulis lirik Acap Aidin, Hasan Apres, Wani Kim Yanina, Safiq Sam dan juga lagunya Dewi Karma, penyanyinya K.O.I. Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih kepada juri-juri. Terima kasih kepada keluarga kami. Terima kasih kepada Media Prima TV3. Minta maaf hari ini AC Hoi dan Mia dan Tuan Niki tak dapat hadir, tapi KOI tetap bersama. Terima kasih semua dan I love you. Assalamualaikum. Itu dia penampilan pertama di Anugerah Juara Lagu 40 separuh akhir dan kini terus layak ke pentas final untuk EJL 40. Ya, gabungan tadi ya, lagu ke-10 tadi ramai Zain Hamzah, Hemoglobin, Acap Aidin, Hasan Apres, Tuan Niki, Mia Nana, Safiq Sam. Baik. Jadi dengan ini hanya itulah 10 lagu yang bakal mara ke pentas Anugerah Juara Lagu 40. Apa-apa pun saya akan ucapkan kepada semi-finalis yang telah pun bertungkus lumus bagi meraihkan pentas muzik yang cukup-cukup hebat Anugerah Juara Lagu 40.